Assalamualaikum. Cik Ani nak berkongsi cara Cik Ani masak kuih tiaw kung fu. Jom Cik Ani tunjukkan. Okay, mula-mula kita nak gorengkan bawang putih ni. Bawang putih ni sebanyak 6 ulas ya. Okay, minyak kita dah panas. Kita kecilkan api dan kita masukkan bawang putih. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang putih ni kita nampak ni. Kita cincang dia. Okay, nampak bawang putih kita dah kuning macam ni. Kita tutupkan api dan kita masukkan dalam bekas. Okay, ni ketiau ni agak-agak untuk 1 pinggan je. Ni banyak ni. Dan telur ni kita kepuk-kepukkan. Kita masukkan dalam kuih tiaw dan masukkan sedikit lada sulah. Bolehlah kita gorengkan kuih tiaw kita ni. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sekarang kita masukkan air. Okay, kita masukkan stok ayam 1 sudu. Dah mendidih kita masukkan lauk dia. Masukkan udang. Potong. Masukkan cili kering, bawang Holland. Cili kering dia pedas dia lain ya, dia tak macam cili merah tu. Dia dah nidih macam tu, kita masukkan sayur carrot, putik jagung, batang kailan. Kita masukkan cili api, sedikit garam, sedikit gula. Ini tepung jagung, kita masukkan air. Tepung jagung ni untuk kita memekatkan kuah kita. Kek ikan ataupun bubula ikan. Okay, masukkan air tepung jagung. Kita masukkan kicap sotong ataupun sos ikan. Sama je ya. Okay, kita masukkan sayur kita. Daun kailan dan bunga kubis. Kita masukkan putih telur. Buah tomato. Meriah. Kita masukkan sedikit minyak bijan ya. Dalam setengah sudu. Okey. Dah siap. Jom kita hidangkan. Dan kita masukkan minyak bawang putih. Sebab tu kita tak tumis. Dan kita taburkan bawang goreng. Dan lada sulah. Dah pun siap. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat mencuba ya.